Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabatku semua, dimanapun sahabatku berada? Saya berdoa semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sihat walafiat, panjangkan umur, murah rezeki, panjang jodoh, bahagia selalu bersama keluarga. Bertemu lagi kita sahabatku dalam rancangan reaction video-video menu-menu yang menarik, menu-menu sedap yang ada di seluruh dunia. Okey sahabatku, kali ini reaction video kita iaitu tutorial atau resepi cara membuat telur dadar yang super sedap ataupun rajanya telur dadar. Namun resepi ini bukan hasil dari negara kita, ya. Tapi rahasia resepi ini adalah dari negara Jepun, ataupun Korea ataupun China. Sebab dekat sana ada restoran-restoran besar yang hebat-hebat yang memiliki idea-idea yang luar biasa, ya. Jadi setidak-tidaknya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tunjuk pada kita tu boleh menjadi idea inspirasi pada kita sahabatku, ya. Kita buatlah, olahlah dia punya resepi ataupun dia punya bahan-bahan tu cara kita, tapi tiru cara dia buat. Begitu sahabat-sahabatku. Okey sahabatku, tanpa buang masa, kita terus ke video tutorial dan resepinya. Okey, jom kita tengok. Jangan skip-skip ya sahabat. Pertama telur, kerana ada telur sahabatku sebanyak-banyaknya. Tapi ini satu sarang telur. Satu sarang tu dalam 30 biji telur. Tapi kalau dia buat dua sarang tu berarti 60 biji telur sekali buat. Ya, sekali buat 60 biji telur. Ya. Kalau telur kecil sedikitlah, tapi kalau telur besar jadi banyak. Okey, dia ada grade telur itu sendiri, ada telur grade besar, grade A, B, C, atau Malaysia cakap grade A, grade B, grade C, grade D. Dia ada kelas-kelas dia. Kalau telur D kecil, B kecil, A tu besar, telur dia besar sahabatku. Dia telur ni macam-macam, ada orang panggil omega 3 dan omega. Okey, yang pertama tadi ada telur, kemudian kita potongkan daun bawang ya sahabat, ya. Telur dia banyak, mestilah daun bawang dia banyak sahabat. Okey, ada telur, ada daun bawang. Itu jangan lupa, ya. Daun bawang ni untuk menghilangkan bau hanyir, bau hanyir pada telur. Lagipun daun bawang ni dapat menaikkan aroma, wangi yang ada pada daun bawang itu akan menghilangkan bau hanyir yang ada pada telur. Okey, ini daun bawang. Okey, daun bawang. Kemudian dia akan parutkan ini lobak merah ataupun carrot. Canggih dia punya pemarut ni. Kemudian bawang merah sahabatku. Bawang merah ni terpulang pada sahabat, nak bubuh banyak ataupun sedikit, itu terserah, ikut selera, ya. Okey, daun bawang, lobak merah atau carrot, kemudian ada bawang. Okey, kemudian ada sosis sahabatku. Sosis ni dicincang dadu atau cincang halus, ya. Ada sosis. Okey, kemudian di situ saya tengok ada sosis udang. Ini sosis udang ataupun perasa udang. Ini sosis perasa udang. Okey, kita campur semua. Okey, kita campur semua. Kemudian kita kacau, kita aduk-aduk, kita kacau. Tapi dia orang ni satu je sahabatku, dia tak bubuh garam macam kita. Kalau kita kan bubuh garam, bubuh perasa, ataupun kita nak rasa
masin masam pedas, kita bubuh cili kan. Dia orang tak. Itu je bahan dia. Dia bubuh bawang, daun bawang, carrot. Tak nampak pun dia bubuh garam kan. So kalau macam kita belah Asia ni, belah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ni, memang sukalah letak telur, garam ke cili ke pada pada telur yang kita nak buat tu, pada telur dadar tu, baru kita rasa macam wah, sekali makan nikmat. Ni dia buat ni, sekali buat tadi berapa? 2 sarang telur bersamaan dengan 60 biji. 60 ekor biji, 60 ekor telur. Ke macam mana? 30 biji telur atau 60 biji telur, 60 ekor telur. Tak jadi tak jadi 60 ekor telur, tak masuk akal. Dipanggil biji. Kenapa dia panggil biji? Sedangkan dia bukan biji. Dia bukan biji, tapi dia panggil biji telur. Biji telur. Ialah mungkin sebab dia mungkin macam bentuk biji. Jadi bila telur yang kita buat tu banyak, sahabat, tentunya memerlukan pan yang besar atau kuali yang besar macam yang dia ada ni. Kuali yang berbentuk segi empat. Tentunya panaskan kuali itu dengan api yang sedang, kemudian masukkan minyak sebelum menggoreng telur tu masukkan minyak. Kemudian dia punya tahap kepanasan kuali tu jangan terlalu panas, sahabatku, supaya senang untuk dibentuk ataupun diolah macam ni kan. Ini kuali dia tak terlalu panas, sahabat. Itu yang dia boleh main-main, dia boleh layan, dia boleh gulung antara masak dengan tak masak. Ni salah satu teknik daripada restoran besar dunia. Cuma satu tu je lah, sahabatku. Mungkin dia makan mungkin dengan kecap masin kot sebab tu dia tak bubuh garam. Jadi kita tak nampak dia bubuh garam tadi. Kalau macam kita mestilah kena ada garam, kena ada cili kan. Barulah masuk dalam mulut tu rasa sedap. Dia tak, dia suka makan yang tawar. Kemudian dimasukkan lagi telur itu. Bubuh selapis lagi. Tadi dah 1 lapis, kemudian ditambahkan lagi 1 lapis. Okey. Kelihatannya seperti nikmat, seperti sedap ya. Kemudian digulingkan lagi ataupun dilipat lagi dilipat lagi seperti tikar, dengan api yang perlahan, slow. Perlahan-perlahan pun garing juga telur tu. Namanya telur kan kena cahaya matahari pun dia boleh masak, apatah lagi kena guna api kan. Tengok tu, beralus gitu caranya abang ni. Ini yang masak ni seorang lelaki seorang chef lelaki, master chef lelaki. Wow, nampak sedap. Pandai dia. Tapi dia nak telur yang banyak, sahabat. Ini telur dadar cara dia orang. Kalau telur dadar cara kita lain ya. Telur dadar cara kita belah Asia, Malaysia, Indonesia ni lain. Saya dah buat review dia tu hari, sahabat. Saya dah buat dia punya reaction video telur dadar Asia ini telur dadar belah-belah Jepun, belah-belah Korea sana, macam ni, sahabatku. Dia tak buat macam kita sekali buat 3 biji, 4 biji, tak. Ni dia buat sekali buat 2 sarang bersamaan dengan 60 biji telur ataupun 30 biji telur kalau satu sarang atau mungkin ditimbang kilo, dikira kilo. Saya pun tak pasti. Okey, tadi 2 lapis ni, tambah selapis lagi jadi 3 lapis Okey, dah 3 lapis, sahabatku. Jadi telur tu dia akan masak slow. Kemudian digulung, dilipat. Tentunya pasti nikmat ya, sahabatku, pasti sedap. Cuma satulah, itu tak ada rasa garam. Dia cuma buat macam tu je. Bubuh daun bawang, dia bubuh bawang, kemudian dia bubuh carrot. Kan semua tu, cuma bawang tu ada pedas lah sikit kan. Bawang tu ada pedas sikit. Ataupun minyak tak, dia tak pakai margarin.
Kalau dipakai margarin mungkin ada rasa masin kan. Dia ni menjaga kesihatan supaya tak terkena darah tinggi supaya tak terkena darah tinggi. Okey, supaya tak terkena darah tinggi sahabatku. Tambah lagi minyak dia pun nampak pelik sahabat. Dia punya minyak dia masukkan dalam ceret dalam ceret. Jadi senang untuk dituang pandai juga dia. Ada kreatif dalam pakai ceret kemudian dia gulung lagi. Dah berapa lapis dah tu? Dah 4 lapis. 4 lapis dah telur dia. Telur dadar dia. Dia punya sodek pun plastik. Tapi kena panas tak rosak kan? Tak, mungkin dia punya sodek lain. Wow, mantap. Nampak sedap. Pandai dia buat, dapat idea nanti boleh cuba di rumah sahabatku boleh cuba sendiri di rumah. Ini resepi yang sangat simple, sangat mudah. Ada telur, ada daun bawang kalau nak bubuh daun bawang, ada keret kalau nak keret, bubuh bawang kalau nak bawang. Kalau nak buat kosong macam tu pun boleh. Pecah telur, bubuh garam sikit, goreng, lepas tu gulung macam ni kan. Cuma ni ini mungkin teknik di restoran di belah-belah Jepun kat sana lah kan. Ni adalah teknik dia orang supaya nampak menarik. Jadi dia punya pelanggan ataupun customer dia tu tengok telur dadar tebal ke, ada sayur-sayur tu, dia kata nak belilah. Boleh jadi duit sahabatku, boleh jadi usaha. Hanya membuat telur dadar macam ni pun boleh jadi duit. Boleh jadi duit sahabatku. Sekarang ni banyak macam idea menu yang kita boleh buat sahabat tu. Buka je di YouTube tu macam-macam ada tengok wow, dah hampir jadi ada sikit lagi. Ni last kot. Habis dah. Jadi 5 lapis 5 lapis telur, 5 lapis telur goreng mantap. Nampak sedap. Nampak dia punya wow. Dia buat selipat Tadi nampak kecil. Masa dia lipat tu nampak kecil. Mula-mula dia lipat tu nampak kecil. Ni dah siap ni, nampak besar. Cantik. Raja telur dadar. Saya panggil raja telur dadar sahabatku. Ada sikit dia lagi. Ni balance. Ni sisa dia yang last. Okey. Jadi dan masak yang depan tu. Okey, dah hampir siap Dah hampir siap. Wow. Best. Kuali dia besar. Dia punya kuali nampak besar. Jadilah bro. Nampak sedap.
Nampak sedap. Oh, ada lagi last kot tu, last minute. Dia punya last baki-baki yang last. Dia lipat macam tu. Tak sedap. Jadi tebal ya, setebal-tebal telur jadinya. Dah macam batu bata dah. Sedap ni. Boleh dibuat sahabatku, boleh dicuba sendiri di rumah. Okey, telur dadar, raja telur dadar kita sudah siap. Kita tinggal potong. Kita angkat dia. InsyaAllah kita potong lepas ni. Ya, sahabatku jangan terliur tengok ya. Boleh buat sendiri pun kat rumah. Boleh buat sendiri kat rumah. Tak perlu risau, boleh buat sendiri di rumah. Telur dar-dar telur dar-dar. Oh, sampai berat. Wush. Sampai berat. Luas ke meja dia. Nampak sedap. Kan? Jadi ya. Potong bosku. Dalam dia. Jadi. Jadi. Dah macam kek dah. Dah macam kuih kek. Potong macam tu. Nampak dia punya lapis-lapis kan. Sedap ni. Itu tak tahulah berapa dia jual sekeping. Cantik. Cantik. Nampak sedap. Pandai. Memang jadi sahabatku tu dia. Boleh cuba sahabatku di rumah ya. Boleh cuba. Kalau tak berapa faham, tengok lagi, ulang lagi tengok video ni sampai jadi. Dibungkus pakai plastik. Dibungkus pakai plastik rupanya.